Methadicol membantu mengawal tekanan darah dengan mengikat kepada reseptor vitamin D dan bertindak sebagai agonis songsang. Pada masa yang sama, Methadicol juga berpotensi meningkatkan tahap vitamin C melebihi apa yang boleh dicapai melalui pengambilan oral. Oleh kerana vitamin C ialah antioksidan, ia boleh membantu mengurangkan protein C reaktif dan tahap kolesterol. Ia juga boleh memperbaiki fungsi vaskular, mengurangkan lipid darah dan tekanan darah, serta meningkatkan vasodilatasi dengan menambah penghasilan nitrik oksida. Dengan saiz molekul kurang daripada 60 nanometer, Methadicol berpotensi membantu mengawal tekanan darah sistolik dan diastolik serta menunjukkan kesan antihipertensi dan anti radang. Methadicol juga membantu mengawal paras glukosa darah. Ia boleh mengikat kepada reseptor membran sel di seluruh badan, berpotensi merangsang sistem imun dan mempengaruhi keadaan metabolik seperti diabetes, obesiti, dan hipertensi. Selain itu, Methadicol digambarkan sebagai modulator dua hala yang boleh meningkatkan atau menurunkan aktiviti insulin bergantung kepada keadaan badan, sekaligus membantu mengawal rembesan insulin dan paras glukosa darah. Tambahan pula, Methadicol menyokong fungsi metabolik, mengawal rembesan hormon, dan mempengaruhi metabolisme lemak serta glukosa. Ia boleh meningkatkan sensitiviti insulin dan membantu mencegah komplikasi berkaitan diabetes dengan meningkatkan tahap adiponektin. Adiponektin juga boleh membantu regenerasi mikrovaskular di sekitar tisu yang rosak serta menyokong fungsi imun. Oleh itu, Methadicol berpotensi menyumbang kepada pengawalan glukosa darah. Methadicol juga memberi manfaat kepada kesihatan kardiovaskular dan cerebrovaskular. Ia berpotensi meningkatkan apolipoprotein AI, komponen utama lipoprotein berketumpatan tinggi, HDL, yang membantu mengangkut kolesterol berlebihan dari darah ke hati untuk metabolisme, sekaligus mengurangkan risiko aterosklerosis. Pada masa yang sama, Methadicol meningkatkan tahap adiponektin, yang boleh memperbaiki metabolisme lipid dan glukosa serta menyokong rembesan insulin, seterusnya mengurangkan risiko penyakit metabolik, kardiovaskular, dan cerebrovaskular. Kajian juga menunjukkan bahawa peningkatan lipoprotein A dikaitkan dengan risiko penyakit jantung yang lebih tinggi. Methadicol berpotensi membantu menghalang peningkatan lipoprotein A, sekaligus mengurangkan pemendapan lipid pada dinding salur darah, pembentukan plak, dan risiko trombosis. Kesimpulannya, Methadicol mempunyai sifat antioksidan dan anti radang serta menyokong fungsi imun. Ia berpotensi membantu mengawal dan mengurangkan keradangan dalam badan melalui pelbagai mekanisme, sekaligus menurunkan risiko penyakit kronik seperti hipertensi, diabetes, serta penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular. Akhir sekali, untuk penjagaan kesihatan, anda perlu mengambil 3 semburan sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Orang yang mempunyai masalah kesihatan boleh mengambil 5 semburan sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Sekian sahaja. Terima kasih.